Oh, grade A, Mak. Apa lah marah barang ni. Oh, barang ni. Balik lewat pun ni nak marah. Ada orang kata saya modal 10,000, untung 60,000. Tu orang tak pernah nanam. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak. Kalau awak tengok ni menghijau di belakang saya ni. Walaupun sekarang dah dekat pukul 6 petang dah. Tapi kita mari jugalah dekat Rutapai di sini Lembah Bidung. Saya mari tengok ladang timun ataupun buah semangka. Saya tak pernah buat lagi kan. Lah saya buat di penjara itu. Sekarang ni kita mari orang tempatan kita yang usahakan. Katanya luah dia lebih kurang 5 ekar. Hari ni adalah hari pertama dia harvest, hari tuai hasil. Jadi kita tak mau sembang panjang lah. Kita nak tahulah dari segi cabaran dia. Jadi beres boh Beres boh. Okey awak-awak. Inilah. Kita mari tengok orang ngosik boh. Ni buah-buah grade berapa Grade A ni. Buah-buah grade A boh. Tembikai. Kita tengok bawah ni buah grade A kita ni. Oh ni dia tu dah ni. Dia bekas petik dah cuma nak akuk je. Kalau 2-3 orang tak takak agak buat kerja ni. Kena ramai juga. Ni tembikai bocil boh. Dia punya bocil kulit hitam dia panggil. Biasa memang tak ada biji ni. Tak apa. Banyak ke? Oh, grade A, Mak. Apa lah marah barang ni. Oh, barang ni. Balik lewat pun ni nak marah. Tu dah. Oh. Malah pula. Boleh tak dekat ni. Bismillah. Ge. Ni. So boh. Oh. Bagus untuk exercise ni. Oh, tak jangan main dah. Oh tengah hari banyak nak lari lah. Tu dah. Sebab tengah hari boleh boh panasnya. Dia padang pasir. Padang ni bakul apa sekali pukul 6 minit boh. Tak apa lah. Seronok lah masing-masing. Hari ni hari pertama boh tuai hasil di kebun abang kita ni. Hari pertama. Jadi saya mari lalu lah. Katanya esok lagi banyak dia nak petik. Cuma hari ni salam kenalang dulu. Selepas 60 hari boh. Selepas 60 hari selepas 60 hari dapat hasil ni. Okey mai duduk lah elak je. Alah mau lupa. Okey malu. Okay, kita Abang Samsul kita kita tanya sikit sebanyak boh. Tang. Kau ni Abang Samsul beres? Baik. Selepas berapa hari? 65 hari. 65 hari 65. Hari ni hari pertama petik. Hari pertama je, hari pertama. Jadi kalau ikut pengalaman Abang Samsul, sini berapa lama ni buat?
Sini kalau nak tu kali pertama tempat ni. Oh, kali pertama. Tapi kalau dua kali banyak kali dah. Oh. Banyak tahun dah. Banyak tahun dah. Tapi ni tapak baru. Tapi macam abang memang bertahan lah buat timun. Kira ikan dia okey lah. Gitu lah. Kira mana okey lah tu. Kalau tidak, mana jatuh bangun tu biasa dah. Biasa lah. Pak paling teruk kena benda biasa. Tahun lepas. Kena ke mana bang? Agak murah. Lepas tu? Boleh nak buat malam pun habis. Oh, rugi bagus lah. Banyak dah lepas. Ni tebang buat luar musim ni. Ni kali pertama abang cuba buat luar musim. Kali pertama. Risiko kan dia? Tapi risiko lah. Risiko dia abang? Risiko nyakit lah kadang tu. Oh, nyakit. Segi luar musim ni hujang lah tau. Hujang, kadang tu panas sangat dah lego. Hujang sangat dah lego? Hujang sangat dah lego. Sini tak naik air tau? Tak naik air. Oh, tak ada air, tak ada ha. Serangga lah kita bimbang sikit. Serangga? Oh, dia ada sejenis serangga yang memang kacar? Terik orang panggil. Terik tu memang jeng eh. Oh. Kalau terik tu. Memang cabang besar lah terik tu. Ya. 2 hari 3 hari sekali. Betul ke abang orang kata buat timun ni modal tak besar tapi untung besar? Tak besar modal. Besar modal. Ada orang kata saya modal 10,000 untung 60,000. Tu orang tak pernah nanang. Tu orang tak pernah nanang. Oh, sembang saja. Kalau orang pernah tanang dia rasa lah. Tahu lah kita. Sebab kita kalau nak ikut kira lah. Mana besar dalam ni mesti. Pasal daripada ayah dah. Oh gitu. Besar dalam ni. Ayah ada mari tadi. Ni pun buat berani je ni. Oh, maknanya abang memang belajar daripada ayah dah buat. Dari awal dah dari sekolah menengah ni memang. Kata kalau nak terjun maknanya tiba-tiba daripada kerja lain dah nak buat timun. Tidur lah. Tidur awal lah. Tidur awal. Balik awal. Mana kalau tak pernah nak main belajar dulu lah. Mana kena ilmu nak tahu banyak. Tahu dulu. Bukan dalam YouTube betul. Ilmu dia. Maknanya orang kata kena kurang-kurang kena mari kerja kat ladang timun dulu. Kena ikut orang-orang lama dulu. Mana masa cuaca jadual dia tu apa semua memang kena tu lah. Ya. Kalau macam abang setahun berapa kali buat? Dia biasa 2 kali je. 2 kali je. Ni kali kedua ni. Oh, kali kedua. Biasa kali pertama ni dalam bulan 12 bulan 1 tu okey lah itu dari segi penyakit kurang lah. Kita takut banjir lah tu. Oh, gitu. Pasal tu kalau banjir jeng. Bulan 5 bulan 6 boleh buat? Kalau nak pergi sini kalau bulan 5 bulan 6 memang tengah bulan boleh. Buang piti lah. Sebab penyakit memang kuat. Oh, gitu. Memang kuat sini kalau di lembah bidung ni lah. Memang dah boleh nak pergi. Dia limit dia sampai bulan 4 je. Bukan tak ada orang kata cara nak cegah penyakit macam racun benda-benda ke? Racun kalau nak ikut kira racun berbagai jenis racun. Kadang-kadang kita ni sehari kita racun 2,000. Racun. RM2,000? 2,000. Kalau 500 tu terlalu jimat. Ni kalau luah ni bukan sebotol. Sebotol kena molek 200. Ya. 170. Kalau racun 560 tu bakal dak layang. Betul abang. Dak layang. Tu kali lah sebab saya 2-3 kali dah masuk dekat benda dekat tempat orang nanang timun ni. Tapi saya tengok abang ni memang okey lah nampak dak macam ke kuning dak tahu benda. Dak okey. Dak okey? Tengok pokok. Mana tapi boleh bertahan, boleh lah. Tapi buah ni ni macam gebekah ni. Ulak ni. Ni serangan ulak. Ulak baru seminggu Tapi kita racun itu hari-hari. Aduh. Apa bang kalau jadi gini murah sikit harga? Jadi kita bila duduk kedai tak penuh Kita jadi token mai beli pun harga pun jatuh kalau. Dan ni kalau abang biasa berapa ni harga pasal orang kalau tolok untuk borong ni borong kita buat RM2 lah. RM2 lah. RM2 lah. RM2. Mana paling tinggi berapa benar bang? Ya bulan lepas RM3 lebih kebun. Oh itu. Tapi tak ada. Tak ada buah pula masa tu. Tak ada buah. Mana agak kebun-kebun Cina lah, kebun-kebun besar. Tapi dia tanah atas bukit apa semua. Lain sikit. Lain, atas bukit lain. Macam ni pun tanah memang pertanian yang bagi galakkan untuk abang belajar. KPN. Gitu. KPN lah. Tapi banyak dah tu abang nak jual mana? Waktu nak gatal ada member nak. Dia ambil harga kebun lah. Sama ke kebun tapi member tak apa lah. Dia nak menaga tepi jalan lah. Maknanya kalau anda katalah ada orang tengok video ni untuk guys mana-mana ke, kalau nak ambil dengan abang boleh je lah. Mana tu pasal dia ada buah. Gitu. Cukup tak cukup? Nak call boleh? Kalau mana nak saing tu boleh lah. Nak mari makan kebun ni boleh lah. Sebab apa bang? Memang orang dah booking tu. Ni kalau ikut betul spek dia luah ni kita boleh 5 lori je sih. Okey. Tapi kita kutip hari ni kita nampak macam rasa tak boleh. Gitu. Kalau boleh 3 lori pun wujud. Sebab dia campur orang tu lah. Campur orang nyakit tu lah. Nyakit se.
di awal 2 musim ni hasil dia kurang sikit. Kurang Tak sama dengan awal musim. Sebab tu orang duk kerja awal musim. Ya. Bila kerja awal musim, benda tu terlampau banyak macam kata banyak. lepas. Lambatkan pula. Lambatkan pula. Jadi kita buat luar musim, tu jadi inisiatif nak buat luar musim ni. Jadi risiko ya atas tu lah. Tapi ni kira alhamdulillah. Mana boleh lah. Mana ada gaji lah kita nak tanam awal musim pula. Alhamdulillah. Ada yang member dekat Dagu Papan tu tak boleh makan. Saja. Tinggal terus. Hari tu rasa semasa ngawin itu rasa. Tu lah kata risiko orang tak tahu bang. Tak tahu. Orang dengar sedap mah. Dengar cakap kedai kopi. Tanam banyak ni. Saat tidur lah payung. Saat tidur dah pitih saat aman ni. Kalau cakap 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 sedap. Tapi hakikatnya petani petani yang tahu. Tahu keadaan sebenar Cuma sebab abang dah lalu je lah. Dah benda ni kita buat. Mana dah rasa memang kerjaan kita dah. Nak agak ke lembu kubal ni berat dah harga daging. Betul dah. Agak ke ni pula. So kita tengok dekat ni. Kualiti timun abang kita ni. Ni bocim dia panggil bang? Boci napa kulit. Boci hitam, kulit hitam tau. Ngapuk nampak manis dah bang. Tapi okey lah, boleh secara ni. Alhamdulillah, ada apalah kurang sikit pun. Tapi hasil dia ada, mana bersyukur lah. Betul lah. Ni kurang-kurang banyak kok Ni kira buah A ni bang? Buah A dia biasa 4 kilo naik buah A. Harga sama je buah A, buah B. Lain harga. Dia ada sini setengah masih. Boleh nak minta abang belah tu nak tengok isi dalam. Boleh tau. Tau. Habis dah ngetik tau untuk ni? Aku hari ni habis lah. Jatuh ke member-member. Boleh bang. Jadi gitu abah, kita nak pergi belah buah di ni pula. Apa abang pergi saya lalu kat ni lah. Jom bah. Lepas kita interview abang ni, kita tahulah pahit mana ni. Orang kata cabaran buat timun. Tak seindah khabar saja. Ada ya cerita manis-manis tu ada bila kita dapat hasil yang banyak tu. Berbaloi lah dengan usaha kita. Tapi apa-apa kerjaan pun bah, apa-apa pertanian sekalipun tanam benda pun mesti ada cabaran dia. Hak orang lalu je boleh faham. Kita tengok ni hak masa buah dah. Sedap ah. Tengok bah. Jom kita pergi tengok isi. Luah bah pasang abang ni. Kalau mari manah ni, tengah panas ni pasal jelai lah dia. Kalau mari tengah pukul 1, pukul 2, pukul 3, insah lah. Pagi pun saya tak tahan dah. Rasa pukul 10 ni. Sini matahari terik boh. Saya tanya abang ni, nampak ni kulit lain sikit. Rupanya hot ni timun kuning boh. Saya kata okey ke timun kuning permintaan dia? Abang ni khabar timun kuning ni sebenarnya untuk pendebungaan je, untuk timun boci tu. Orang kata sampingan untuk pendebungaan. Itulah cerita dia boh. Lepas tu lah saya pergi mana-mana ladang timun Cina, mesti ada timun kuning. Rupanya adalah ejen untuk pendebungaan. So saya faham lah. Gitu boh. Ni semua pakai sistem air, orang kata automatik lah. Pasang air buka lah. Daripada sini mesin dia. Biasa baja dia bacuh dah ni lah. Tak silap saya. Tu siram baju keliling. Kalau nak akuk guna beledi, Allah, jelai lah. Isah. Tengok apa. Kita nak tengok abang ni. Tengok isi tu. Setara mana isi dia. Tengok isi. Merah macam biji saga boh. Banyak dah Kok ni mahal tak ada rutin. Ni bocil memang gitu. Tu. Dah. Barang. Ada orang kata bang, kalau macam lagi panas lagi manis. Ya ke? Ya, kalau nak ikut kemarau kau manis ha. Tukang belah pakai makan senyap tu. Tak mana teng. Tak tahan. Upah ngakak buah. Upah ngakak buah KDK.
Ni tengok ni. Tahu. Oh. Meleng tak jadi. Meleng tak jadi bang. Tak jadi. Sebab dia manja sikit. Tak jadi dia cabut habis. Abang pernah buat meleng jadi dok? Ke ni yang pertama kali buat? Ni pertama kali teratas. Teratas dok jadi. Tak jadi di sini ha. Ke dia dok boleh tanah atas tanah? Bukan, boleh je. Boleh je. Tapi harga dia murah sikit biasa dengan daripada yang klik manis molek kan tu. kan. Ha. Macam gawak ni biasa 3-4 ringgit sekilo. Jual kau abang jual. Oh sebelum ni ada lah molek sikit. Oh ni tapi kalau luar musim dia manja sikit. Ada jadi tu. Tu pokok. Ni tanah sini. Ya. Tengok boh. Ni terasa sejuring. Ni kalau taruh 2 hari lagi. Lagi jahat lagi. Oh. Ni air. Tu pun 2 hari dah tidak sekarang ni. Ya. Memang buat gitu gitu. Lagi sedap tau. Okey boh jom kita makan boh. Ha manis molek ni. Ha. Tengok geng-geng termakan Melaka. Ha, semangka boh. Semangka, tembikai, timun Cina, orang kampung kita panggil. Jauh. Barang. Golongan. Manis molek boh. Kalau tipang kulit pun taklah baku, boleh balik lembu. Dia balik best boh. Bila mari kebun timun Cina ni boleh makan gini, makan free dia. Boleh rasa di ladang terus. Jadi abang plan bila pula nak start start baru? Ada tapak tu tengah ni dah. Kat lain. Motor dah. Oh. Abang dah. Sudah ni zoom Linu lalu. Kalau hujan banjir apa? Tak ada masalah. Itu tanah ni ya. Oh. Ingat agak-agak dang dalam masa 15 hari 20 hari lagi. Oh, dang. Tapi tu dugaan dia bila dang besar sikit tak apa dah. Dia kalau tak ada matahari dia tak ambil kat benda ni. Oh. Pokok dia tak pergi. Nak apa kalau rendah dulu fotosintesis lah. Kenapa? Yang nak gok. Nak gok Fotosintesis. Ya. Jadi gitu awak-awak Air banyak air akan air tau pakai ni je. Tuah tak jadi tu. Tak jadi. Pegang masuk on tu. Abang buat ni dengan wak timun tu mana best bang? Dari segi modal mana besar? Besar ni. Sebab ni baja dia ada timing. Katang yang betul ni. Kalau kita tahu macam gawak tu jadi gini. Oh, dia tak boleh. Dia tak boleh. So pokok dia manja. Dia ada masa nak kena tutup air dah saya dengar. Mana sampai tahap tak boleh. Tapi tak kita boleh. ikut spek tu tak jadi. Tak jadi je. Tengok. Dah ni abang pergi makan orang dah. Oh ni gitu lah ni. Kita cabut pokok nak buang sayang tak gitu lah. Oh betul tu. Tempat tu takut dia masukkan apa ke. Ya. Melon manis. Melon manis. Dan jadi gini. Ya. Jadi gitu awak-awak, kita pun kurang 24 dah hari ni, kali awal ni. Jadi sampai situ je lah. Terima kasih banyak Abang Samsul kau. Baik. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah Abang Samsul. Terima kasih banyak Abang Samsul. Oh, baru tunggu tu tak nak.